ini. Pertamanya, pagi ini kita ingin melancarkan sebuah NGO yang menentang penyelewengan negeri Selangor yang disebut sebagai Gagasan Anti Penyelewengan Selangor, GAPS. GAPS merupakan sebuah NGO yang didokong oleh lebih daripada 50 badan-badan gabungan daripada NGO seluruh negeri Selangor yang mewakili rakyat prihatin terhadap banyak isu-isu penyelewengan di negeri Selangor. Dan kita telah menggariskan 30 perkara penyelewengan kerajaan negeri Selangor di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat. Jadi kalau kita nak baca satu persatu, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan mengambil masa lebih daripada setengah jam. Cukup saya mengambil beberapa perkara. Sebagai contoh adalah apabila kerajaan negeri Selangor membazir wang rakyat apabila ia membeli hutang syarikat Corporate Talent Corporation bernilai 392 juta ringgit menggunakan wang rakyat. Kerajaan negeri Selangor telah menutup institusi latihan kemahiran untuk Bumiputera Institusi Kemahiran Yayasan Selangor IKYS. Kerajaan Selangor telah membazir wang rakyat dengan membajarkan lebih daripada RM800,000 dalam program sambutan Hari Jadi Yayasan Selangor. Kerajaan negeri Selangor telah menipu Duli Yang Maha Sultan Selangor dan rakyat Selangor apabila dia gagal untuk mengutip 150 juta hasil pasir setiap tahun, seperti yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam sidang Dewan Undangan Negeri. Kerajaan negeri Selangor telah gagal mentadbir PKNS dengan baik sehingga ia telah menggadaikan semua harta PKNS kepada REIT yang mengakibatkan PKNS sekarang tidak mempunyai premis sendiri dan terpaksa menyewa bangunan untuk beroperasi. Kerajaan negeri Selangor telah melalui PKNS sponsor perkahwinan angkasawan negara sebanyak RM520,000 seperti apa yang disebut dalam sidang Dewan Undangan Negeri. PKNS telah membazir wang rakyat dengan bayar sebanyak RM731,000 kepada sebuah syarikat yang melaksanakan perkhidmatan telemarketing. PKNS telah membayar wang rakyat dengan membayar sebanyak RM935,000 kepada seorang konsultan untuk berkhidmat selama tempoh 6 bulan. Kerajaan negeri Selangor telah juga gagal untuk mengurus air Selangor dengan baik sehingga menyekat pembinaan projek saliran air sungai dari Pahang yang boleh menyebabkan Selangor akan mengalami krisis kekurangan air menjelang tahun 2014. Kerajaan negeri juga gagal untuk memberikan air percuma seperti yang disebut dalam manifesto mereka dalam Pilihan Raya 2008. Mereka sebaliknya menipu rakyat dengan memutarbelitkan dan mempolitikkan isu air yang akhirnya rakyat akan menjadi mangsa apabila Selangor akan berhadapan dengan krisis tidak cukup air menjelang tahun 2014. Kesemuanya kita telah mengcompilkan lebih kurang 30 perkara penyelewengan. Ini merupakan pendedahan kita yang pertama. Dan untuk tujuan ini kita bercadang untuk menyerahkan 30 perkara ini kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada hari Jumaat ini. Kita bercadang untuk menyerahkan kepada Tuanku pada pukul 3.30 petang di Istana Kayangan. Yang pertama. Kita juga bercadang untuk membawa isu ini di peringkat nasional dan kita bercadang untuk menyerahkan 30 perkara penyelewengan ini kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada hari Ahad ini 5 hari bulan Disember sebelah petang. Kita telah mendapat sokongan dari banyak sahabat-sahabat NGO yang sudi untuk bersama-sama terlibat dalam cadangan kita untuk menyerahkan memorandum ini kepada Yang di-Pertuan Agong pada 5 hari bulan Disember. Yang penting, gagasan anti penyelewengan Selangor merupakan sebuah gerakan rakyat yang prihatin kepada banyak isu-isu penyelewengan yang berlaku di negeri Selangor sehingga ini.